apabila Fir'aun halah main sihir tu, lebih-lebih lagi puak-puak tukar sihir tu terima Islam belaka, ditambah oleh puak Bani Israel ikut gi sokong Musa belaka. Puak Bani Israel jadi kumpulan-kumpulan yang agak katanya tak ada gapa dia, tak ada dapat keadilan lah di bawah kerajaan Firaun tu. Pakat likut Musa belaka, nampak tali Musa ni ada bunga-bunga, ada jalan-jalan nak berjaya dalam hidup dia tu. Dan Musa adalah orang yang menjadi nabi ni sudah tentu adalah seorang yang tinggi derajat kedudukan setanak pap dia di si manusia. Lalu tu Allah Ta'ala wahyu suruh pergi mengelak diri daripada rancangnya jahat Fir'aun. Fir'aun nak main telakrin lepas dah ni, dah main bahasa ilmu ni halah dah. Lepas tu nak main bahasa kasar, bahasa telakrinnya panggil. Nah, main katikah lah dah. Pelagar telakrin pula. Tu maknanya kalau bola kat belah tu lah. Nah, tu jadi subhanallah, sunnatullah pada iblis belah tu. Orang makan pengaruh iblis manusia ni, bila dia tak boleh turut Tuhan sekarang, dia kena turut iblis sekarang. Tak ada hal lain. Ya dua ya ajaran dalam dunia ni kalau kita nak seru. Satu ajaran Allah, dua ajaran syaitan. Di antara ajaran syaitannya hawa nafsu. Hawa nafsu ni sebagai alat syaitan duduk dalam tubuh kita lah. Nah, alat syaitan duduk dalam tubuh kita ialah hawa nafsu. Nah, batu kata dia kena gapa dia terima ajaran Allah sahaja, bahawa hawa nafsu tak boleh nak pergi.